Okey, jom kita bincangkan satu idea yang terus terang cukup besar. Pernah tak terfikir kalau sistem pendidikan kita ni bukan setakat nak bagi kita sijil, tapi untuk bina semula cara hidup kita? Itulah yang kita nak selami hari ini. Satu rangka kerja yang tujuannya bukan sekadar ubah suai pendidikan, tapi boleh kata nak reboot masyarakat. Ayat ni kan, inilah intipati segalanya. Bukan lagi pasal pendidikan untuk dapat kerja, tapi untuk memanusiakan semula manusia. Satu matlamat yang sangat tinggi kan? Dan persoalan inilah yang jadi nadi kepada keseluruhan kerangka ni. Jadi, jom kita bedah siasat sama-sama. Macam mana sebenarnya ia cuba jawab soalan besar ni? Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan sentuh 6 perkara ni, satu persatu. Jom kita mulakan dengan yang paling asas. Kenapa idea ini wujud? Apa masalahnya? Okey, sebelum kita tengok penyelesaiannya, kita kena faham betul-betul dulu apa masalah yang cuba diselesaikan. Jadi, apa masalahnya? Menurut kerangka ni, puncanya ialah sistem moden kita dah secara tak sedar menyah manusiakan kita. Kita dah jadi macam robot dalam sistem yang besar. Lebih kurang macam inilah, kita hidup dalam dunia yang asyik cipta kehendak baru untuk kita. Nak itu, nak ini, sampai kita lupa tujuan hidup yang sebenar. Sampai kita bertuhankan kehendak. Inilah yang digambarkan sebagai krisis jiwa masyarakat kita. Jadi, apa ubat yang dicadangkan? Segalanya bermula dengan satu langkah yang drastik, rombak semula universiti dari asasnya. Langkah pertama ialah ubah cara kita berfikir. Daripada universiti yang kita kenal, yang agak rigid dan sahala tu, kita beralih kepada multiversity, satu konsep yang lebih hidup, lebih dinamik dan lebih menyeluruh. Dan di sinilah ia jadi lebih menarik. Lupakan perkataan fakulti. Konsep metaversity ni pula bukan sekadar satu jabatan, tapi ia dilihat sebagai satu platform untuk metamorfosis. Ya, perubahan sepenuhnya seorang individu. Dan ini bukan angan-angan kecil. Rancangannya adalah untuk mulakan dengan 20 metaversity ini. Bayangkan, satu gelombang perubahan yang besar. Okey, idea tadi mungkin bunyi macam abstrak sikit kan? Jom kita tengok macam mana ia berfungsi dalam dunia sebenar untuk seseorang yang menyertainya. Ini memang satu anjakan yang radikal. Pendidikan bukan lagi tempat yang kita pergi selama 4 tahun. Dalam sistem ni, kerja anda, profesion anda, itulah kampus kehidupan anda. Ia sebati dengan hidup. Nampak tak perjalanannya? Sangat praktikal. Dari hari pertama, peserta dah mula meneroka. Kemudian, mereka pilih profesion dan terus bekerja sama dengan industri. Tiada lagi istilah belajar teori dulu, kerja kemudian. Semuanya serentak. Okey, model pendidikan baru macam ni mesti perlukan enjin ekonomi yang baru juga kan? Macam mana nak biayai semua ni? Inilah jawapannya. Sistem ni bukan pasal hutang PTPTN atau pinjaman bank. Tulang belakangnya ialah kooperasi, pemilikan bersama. Jadi, ia direka untuk jadi satu pusingan ekonomi yang sihat dan lestari. Dan semua ni ada kompasnya. Ia dipandu oleh prinsip-prinsip falsafah yang jelas. Macam wasatiyah, untuk keseimbangan, dan kafah yang bermaksud menyeluruh. Jadi, setiap keputusan dan tindakan ada asasnya. Baik, rancangan hebat macam ni tak boleh jadi angan-angan je. Ia kena bermula di suatu tempat. Dan tempat yang dipilih tu sangat simbolik. Ini strategi yang cukup bijak kan? Ia bermula di Melaka, menghubungkan wawasan masa depan dengan akar sejarah Kesultanan Melayu yang gemilang. Jadi, ia bukan sekadar membina benda baru, tapi menyambung semula satu legasi. Lokasi fizikalnya sendiri pun dah penuh makna. Ia macam satu simbolik untuk menanam semula benih peradaban di tanah yang bersejarah. Okey, kita dah sampai ke kemuncaknya. Selepas semua ni, apa sebenarnya matlamat akhir, cita-cita paling tinggi bagi kerangka kerja ni? Nah, inilah dia. Jelas sekali, matlamatnya bukan ijazah, bukan juga pekerjaan. Keseluruhan agenda ni adalah tentang kependidikan dan perubahan akhlak. Satu usaha besar untuk, boleh kata, memulihkan jiwa masyarakat. Jadi kesimpulannya, inilah dia, satu pelan tindakan yang lengkap. Ia bermula dengan masalah krisis kemanusiaan, kemudian mencadangkan satu ekosistem pendidikan dan ekonomi yang baru, dan matlamat akhirnya adalah untuk mencetus satu model peradaban yang baru. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Adakah ini satu pelan yang realistik untuk masa depan? Dan apa agaknya yang boleh kita semua pelajari daripada cita-cita yang sangat besar ini?